Assalamualaikum. Hai. Video kali ni ringkas connect wire water heater sambung water heater brand Panasonic. Wire ni aku pakai 2.5 mm 3 core. Sirimnya brand Fajar. Okey, biru untuk neutral macam biasa, coklat untuk light dan hijau untuk ading. Dah disambung dekat water heater punya body. Atas tu power supply ya. Power supply tu aku pakai kabel mega kabel 4mm. Dan ni 2mm 3 core Fajar ya. Okey, sambungan dah dibuat. Okey, aku guna ni water heater connector ni. Aku tak pakai soket soket and plug tak pakai. M&E engineer sekarang kalau rumah baru lah dia akan pakai benda ni, connector ni, water heater connector ni. Dia orang takkan pakai soket plug tu untuk waterproof ya. Ni test pen. Okey, aku dah sambung ni wire 4mm mega kabel untuk water heater 4mm ya. Okey, ni dah siap. Sekarang aku akan on lah. Dekat DB tu, dekat DB tu aku ada pasang RCCB dengan MCB ya untuk water heater. Okey, itu saja. Bye.